Okey, hari ni hari Jumaat. Kita mari buka puasa dekat Masjid Putrahad. Jom Abang Syak. Tidur ngantuk Abang Syak. Abang Syak bangun. Abang Syak dah sampai. Jom. Jom, ibu dah tunggu dalam. Jom cepat. Jom. Hai. Mari. Bangun. Jom, kita masuk. Nak buka dah ni. Dah 10 minit lagi. Jom. Lagi 10 minit. Amannya. Ni saya beli popiah. Buat bekal. Roti awak mana roti awak? Amannya orang. Maria. Mana Najihah? MC kita. Najihah. Kita ibu bagi hadiah dan Najihah. Ibu Rami Gambar. Okey, kita nak bagi hadiah je. Masuk saja tahun kita. Siapa? Timu Cina. Terdekat. Ibu buka puasa masjid hari ni. Selamat. Adik. Puasa lah. Awak mengambil susu. Kau kuih dulu. Ni kuih ke apa ni, Bu? Kek. Nasi lemak siapa bagi? Masih. Cik. Ramai, geng. Terlalu ramai hari ni. Dapat nasi lemak satu bungkus. Kakak pun tengah makan nasi lemak tu. Tengah buka. Air, coklat, kek. Lagi popiah. Oh, habis dah kenyang dah. Sekejap lagi kita makan lalai dewan tu pula. Tengok makanan lalai dewan tu. Ramai lagi orang ni. Kita semaya dulu kan ni. Solat dulu pada lalai dewan. Sekarang beratur nak ambil juadah lalai dewan ni. Kita tengok apa ada dalam. Banyak ni. Oh, dia buat packing macam tu dah. Ambil salah satu. Ambil nasi. Ayam gulai. Ikan gulai. Mana? Ikan goreng. Goreng je tak nak. Ha? Ayam suak lah, ayam suak. Kan. Ambil kuih tu. Ambil kuih salah satu. Adik nak apa tembikai? Ambil. Minta dengan abang. Tak tahu lah. Terima kasih. Baik. Kat bawah sini Syak. Ambil air. Kita duduk kat sini ya. Duduk kat sini. Duduk. Ayo pergi ambil air tak ada. Buat itu. Untuk lelaki. Kalau perempuan. Dia ada meja. And then tikar. Tabel kasut. Gaya. Air blue. Sedapnya air bandung. Sekejap buka kuah dulu. Pandai tak buka? Buka. Ini makan roti. Nanti saya panggil ibu ya. Ibu datang sini lagi tu. Ali makan nasi dengan ikan. Ikan bawal eh. Bawal ni. Sedap apa Syak makan. Makan habiskan. Satu bungkus 2 orang. Ibu tahu duduk mana ibu dengan kakak? Tak tahu duduk mana. Oh, habis ibu. Share kakak dah. Ikan bawal. Kakak dah banyak. Oh, banyak ke? Tak.
Sedap, sedap. Dah. Oh, bertemu orang makan. Isyak makan dah. Dah tak? Dah. Dek, dah lah nasi ya. Dah. Sikit tau. Habis dah. Sikit. Buat apa sayur? Oh. Putih lah sayur. Ni nak masuk lagi tiup ni. Nanti kawan awak tengok. Siapa tengok? Syoban. Cantik. Syoban buka puasa kat sini tak? Ha? Cantik. Cantik.